Yo guys, hari ni aku nak buat testing kereta Proton Emas ni sama ada dia boleh bawa dengan sendiri ataupun tak. Sebab kalau kau nak tahulah kan, kereta ni dia ada banyak kamera dan juga dia ada sistem level 2 ADAS. So ni adalah kira antara yang paling advance yang ada dalam kategori dia. Dan kita nak tengok dia handle dekat kawasan KL ni, tengok macam mana. So kita akan naik highway dan juga jalan-jalan juga kawasan KL ni. Dan kalau ikutkan sistem ni sebenarnya dia boleh detect banyak kenderaan tau. So macam motor contohnya, kereta, lori, LRT, MRT, train, semua benda boleh detect. So kita nak tengok macam mana dia handle kenderaan-kenderaan dekat KL ni, right? So sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang, kereta ni sebenarnya ada 5 kamera kalau korang nak tahu. Dan dia akan detect segala objek yang aku cakapkan tu. So mari sini aku tunjuk dekat korang. Depan ni sebenarnya ada 2 kamera yang korang akan nampak. That is kamera untuk tengok dekat depan dan juga kamera untuk sistem level 2 ADAS. So dekat bahagian sini sebenarnya ada kamera tersembunyi kalau korang nak tahu. Nampak? Ni adalah kamera yang kedua ataupun ketiga. Belakang pun sepatutnya akan ada juga dekat bahagian bawah ni. So ni juga akan tengok kenderaan yang ada dekat belakang, pergi dekat side. Dekat sini pun akan ada juga, bukan dekat bahagian kanan je, kiri pun sebenarnya sangat-sangat penting. Tengok, dia terjojol dekat situ, nak tengok apa yang ada dekat bahagian kiri kereta ni. So itu adalah kamera-kamera, total adalah 5 yang akan digunakan kalau kita gunakan level 2 ADAS yang ada dalam Proton Emas 7. So now kita akan tengok, kita akan try, kita akan cuba macam mana dia boleh handle ataupun tak. Let's go. Alright, cara nak aktifkan ADAS level 2 ni basically simple je. Tekan je butang OK dekat bahagian kiri steering ni dan dia akan automatically driving. Dia akan kawal steering, dia akan kawal brake, dia akan kawal dia punya electric pedal juga. So dekat sini korang actually boleh lepas je kaki dan juga boleh tengok monitor lah kita punya steering ni. Kalau boleh memang kena pegang steering macam ni at least, ataupun macam ni boleh juga kalau korang nak. And dia akan bagi warning lah dekat korang, sentiasa tengok dekat tengah jalan untuk yelah in case apa-apa berlaku kan. So korang kena bersedia untuk ambil alih kereta ni bila berlaku apa-apa. So macam yang korang tengok, aku tak pusing steering ni tau. Sekarang kita tengah corner, so lane keep assist ni akan cuba untuk ikut laluan yang ada dekat tengah ni. So dia akan detect line yang ada dekat highway ni untuk keep kereta ni actually duduk betul-betul tengah line. So dia tak ada macam makan dekat bahagian kanan, makan dekat bahagian kiri, nampak? So dia akan automatically slow down kalau dia rasa macam terlalu laju. So benda tu adalah benda yang bagus. So dekat situ kau boleh nampak lah macam mana kereta ni boleh kawal sendiri menggunakan ADAS level 2 macam yang aku cakapkan tu. So ujian aku kali ni boleh kata ya, boleh kata trusted untuk Proton Emas 7, especially bila korang tengah hadap jam kan. So malas nak kawal steering, malas nak kawal brake, malas nak kawal pedal. So ni lah aku rasa benda yang akan membantu aku kalau balik kampung nanti, ataupun even kalau korang pun balik kampung patut guna juga features ICC ni ataupun Intelligence Cruise Control ADAS level 2 macam yang aku tengah cuba ni. And korang juga boleh nampak dia akan detect kereta ada, dia boleh detect lori, nampak tak dekat dalam ni tau. So kita akan tunggu ada sebiji motor dekat sini, tengok dia lalu. Dan korang akan nampak, yes, akan ada motor lalu dekat situ. So yeah, it's quite intelligent dan juga cover segala benda yang korang nak untuk kawal kereta ni balik ke kampung ataupun balik ke rumah. Dan korang actually penat lah kan, rasa macam penat buat kerja, rasa penat bawa barang dan sebagainya. So ni akan bantu korang untuk bawa kereta dan sampai dekat korang punya destination lah. So komen aku sendiri boleh kata dia punya intelligence cruise control ni boleh kata reliable lah untuk korang bawa area highway. Korang mesti tanya juga, berapa laju kereta ni boleh bawa dengan sendiri lah kan. Aku boleh tekan sampai actually lebih lah daripada speed limit yang ada dekat dalam Malaysia ni. Sekarang boleh pergi sampai 150 km per jam. So aku tak recommend, so aku akan rendahkan lagi. So kita bawa bawah daripada speed limit untuk kekal selamat. Tapi itulah Proton, mungkin korang boleh kurangkan lagi kot dia punya speed limit bila bawa kereta ni menggunakan dia punya ICC ataupun Intelligence Cruise Control tu. But macam mana kalau korang tak nak bawa guna ICC, korang just nak bawa sendiri lah kan. So nak deactivatekan dia, senang je. Ada butang dekat steering ni, tekan pangkah dan korang akan dapat kawal secara sepenuhnya. So korang kena ready, korang pegang steering, korang pegang pedal untuk korang actually accelerate untuk bawa kereta.
So sekarang memang tak adalah feature-feature yang aku cakap tu. So korang bawa secara manual. ADAS level 2 ni ada banyak sistem dalam dia tau. Salah satunya dia ada ICC, Intelligent Cruise Control, lepas tu Automatic Emergency Braking System, AEB, and then Emergency Lane Keep Assist, ELKA, Lane Change Safety Warning, LCW, dan juga Traffic Sign Recognition. So dia akan recognize signboard yang ada dekat sini. Bukan signboard lah, signage yang mana kalau nak kena bawa slow ke dan macam-macam lagi. But aku takut juga sebenarnya. Bayangkan kita tengah mengantuk kan, kita tak fokus sangat dekat jalan raya, lepas tu tiba-tiba ada kereta depan, suddenly brake, emergency pula tu. So kereta ni akan langgar lah kereta depan. Sebenarnya dia ada front collision mitigation system. So kalau kereta depan, kereta ni detect yang dia brake emergency ataupun dia maki rapat, dia akan slow down juga. So dia bukan pergi straight on 110 km/jam langgar kereta tu. Tak. Kereta ni akan ada sensor dia dan juga detect kereta depan actually laju ataupun tak, ikut speed ataupun tak. But benda yang agak impress bagi aku adalah cara dia kawal throttle dan juga brake. Dia tak ada rasa macam robot pakai, dia tak ada rasa macam robot yang brake bila korang bagi kereta ni bawa sendiri. Persoalan yang aku rasa korang tanya juga, kalau hadap jam kan kereta ni, dia akan automatically full brake ke lepas tu dia akan start balik? Jawapannya ya, dia akan start bawa dan juga dia akan brake sampai kereta ni stop dan juga akan continue driving. So sesuai sangat-sangat kalau aku ni pergi balik kampung and hadap jam. Yelah, kita nak kena kawal brake, nak kena kawal minyak, bawa laju, bawa slow. So benda tu agak, aku kata penat lah nak bawa kan. So bila ada feature macam ni, aku sangat-sangat suka and prefer kereta ni balik kampung instead of kereta aku yang lain. Kalau lah kan aku bawa kereta ni and tak activatekan apa-apa feature dekat dalam ni kan, apa jadi? Dia akan pergi lane kanan ke kalau aku tiba-tiba mengantuk? Kalau kan kereta ni dia ada lane keeping assist system tau. So maksudnya walaupun korang tak activatekan benda tu, still teknologi dia orang ni, still kamera ni akan tengok, pantau cara korang drive. So kalau korang terdrift ke kanan ke, dia akan prevent benda tu berlaku dan juga akan bagi bunyi, and even dia akan gegarkan steering ni untuk korang sedar yang korang tengah mengantuk bawa kereta ataupun korang mungkin nak ke kanan. Lepas tu dia juga akan assist kalau korang nak ke kiri. So kanan ni usually akan banyak kereta kan, tapi belah kiri ni usually akan banyak motor. So bila korang nak ke kiri pula, dia akan tengok line yang straight ni dan juga akan bagi warning juga kalau korang terdrift ke kiri. So feature ni dipanggil lane departure warning dan juga lane departure prevention untuk elak korang actually berlanggar dengan kereta belah kanan and akan elak korang berlanggar dengan motor belah kiri ataupun kereta. So tu aku rasa benda yang sangat penting untuk korang actually ada. Sepanjang aku bawa kereta ni daripada start aku beli sampai sekarang, dia sebenarnya ada sistem akan baca signboard untuk speed limit. Contohnya macam dekat situ ada 50, dekat situ 110 km/jam. So dia akan beritahu speed limit dan juga akan bunyi dekat sini. So benda tu korang actually tahu, and at least tak kena speeding ticket lah. Sebab yelah, polis ataupun speed trap bukan ada dekat highway je, dekat jalan biasa pun sebenarnya ada juga. Aku banyak kali kena, tiba-tiba ada polis tembak, ya Allah, aku pun tak tahulah. So benda tu akan bagi aku macam assist jugalah. Boleh kata assist lah untuk bawa dekat area bandar ni. Tolong sikit lah aku kurangkan saman kan. So tak adalah nak kena bayar 300 setiap kali bawa kereta, especially dekat kawasan KL ni. Korang tak tahu berapa ramai polis yang cuba nak gunakan speed trap ni untuk dapat saman. Sekeping gambar 300 tau. Bayangkan, boleh bayar kereta dah ni. So macam mana aku punya komen, since dah bawa kereta ni, dah bawa kereta lain, boleh lawan ke self driving punya style kalau nak cakap pasal bawa balik kampung, bawa dekat highway, bawa dekat jalan area KL ni? Aku akan cakap kereta ni boleh kata selamat untuk korang gunakan dia orang punya self driving kalau dekat dalam bandar ataupun dekat highway. Sebab dia boleh detect kereta, dia boleh detect motor, dia boleh detect lori. So benda tu adalah sangat-sangat penting, and it shows, aku sendiri dah tunjukkan dekat korang, dia boleh tengok, dia boleh detect dan juga boleh brake, dia boleh slow down kalau berlaku apa-apa. So yelah, it's a pass untuk aku. Recommend dekat korang bawa kereta ni, gunakan dia punya ADAS level 2. Alright guys, selesai kita punya ujian lah kan. Aku agak impressed sebenarnya. Sepanjang kita buat testing ni, buatkan aku terfikir, kenapalah aku pergi bayar mahal beli kereta EV dulu. Sekarang harga 110, 120 dah boleh dapat apa yang aku dapat dulu
So contoh macam Proton EMAS 7 ni ada level 2, ada sistem yang aku cakapkan. Kita dah test, tengok dan juga dia boleh detect segala kenderaan yang ada dekat jalan ni. Motor, lori, truck, 4x4 semua boleh detect. And even kalau kau nak detect LRT ke MRT ke, semua boleh detect kalau ikutkan. So korang sendiri boleh yakin yang kereta ni boleh nampak apa yang mata korang nampak. So ya, lepas ni aku rasa macam lagi yakin lah nak aktifkan dia orang punya level 2 ada sistem yang ada dalam kereta ni. Sebab aku tak expect dia sebagus macam ni. And aku recommend ke? Aku akan cakap, ya, aku boleh recommendkan dekat korang. Bukan tu je yang aku boleh recommendkan. Dia juga akan ada lane keep assist. Lepas tu dia ada collision mitigation system. So benda tu lah yang mana buatkan aku rasa lagi nak pakai sistem yang ada dalam Proton EMAS 7 ni. So, cuba komen dekat bawah. Apa lagi yang korang nak aku test kereta ni so that korang sendiri yakin dan juga tahu daripada korang pergi dekat kedai and ke barang kalian, korang pun tak tahu ada sistem yang ada. Paling best korang dah beli kereta ni tapi tak tahu pun sistem tu ada. Lagi menyenangkan lah bagi aku. Ya, kalau korang nak balik kampung, patut aktifkan ICC tu ataupun level 2 ada sistem yang ada dalam Proton EMAS 7 ni. Macam biasa guys, don't like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!